Aset fizikal mudah alih. Pakar kewangan sarankan untuk simpan 10% dari pendapatan kita dalam bentuk aset keras ataupun hard asset seperti rumah, tanah dan juga emas. Rumah dan tanah kita tidak boleh beli sedikit demi sedikit. Tetapi emas, kita boleh beli sikit demi sedikit, serendah RM100, kita dah boleh mula menyimpan emas di Public Gold. Kalau ada rumah atau tanah, ia tidak boleh dialihkan. Kalau hendak jual, ia akan mengambil proses yang agak lama. Jika berlaku sesuatu yang ekstrim kepada negara, kita tidak boleh buat apa-apa dengan rumah dan tanah yang kita ada. Tetapi berbeza kalau kita ada emas di tangan. Emas adalah aset fizikal yang paling mudah alih dan mudah dicairkan. Emas juga adalah wang antarabangsa yang mana laku di mana-mana negara di seluruh dunia. Emas itu adalah duit. Siapa ada emas, dia ada duit. Siapa yang ada duit, belum tentu dia ada emas. Jadi tuan-puan, setiap orang perlu adakan aset emas sebagai insurans kekayaan dan bot penyelamat ketika kecemasan. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, boleh rujuk pin video tutorial di profil saya akan bantu sebaiknya.